Korang tengok dalam radiator aku tu macam-macam benda ada batu halus-halus kan ada kan. Nampak tu, bukan setakat halus-halus besar-besar pun ada batu Halo guys dan Assalamualaikum. Okay, so dekat tangan aku ni ada dua barang kalau korang tengok dua barang ni. Okay, dua barang ni nama dia honeycomb honeycomb. Okay, honeycomb grill. Memang untuk khas untuk kereta ni lah. Okay, so kepada korang yang kalau ada kereta macam ni pun korang boleh guna benda ni. Nak pasang dia senang aja, korang boleh tengok aku pasang macam mana. Okay guys, so nak pasang dia sangat mudah. Kalau korang boleh tengok kat sini ada double tape, korang hanya tinggal buka double tape dia saja dan dia ada cangkuk kat sini cangkuk ni hanya korang tinggal masukkan je macam tu. Okay, so kita buka double tape dia dulu. Ok, so settle dah buka double tape, korang hanya tinggal masukkan je macam ni. Korang tak perlu risau sebab dia dah memang ada cangkuk dia yang memang kalau korang masukkan dia dah boleh grip. Dan benda ni agak kuat lah sebab dia ada cangkuk dan dia ada double tape yang memang dia dah bagi. Ok, so kalau korang boleh tengok ni dah siap pasang dah. Ok, so inilah hasil dia. Kalau korang boleh tengok, nampak ni, dia ada honeycomb sini dan dia ada grill sini. So nampak smart dan tak nampak pun macam benda ni terlalu over make up Okay, so kalau kau nak dapatkan benda ni, kau tengok kat bawah.